Saya nak cerita sikit tentang situasi Sandro Tonali ni. Memang menarik sikit. Situasi dia agak berbeza berbanding pemain lain. Macam saya dah share sebelum ni di channel Wasabi dan juga beberapa kali di akaun TikTok saya, Tonali memang ada dalam shortlist United. Sebenarnya United tengah fikir nak ambil dua pemain tengah, bukan satu. Sebab utama adalah Casemiro akan meninggalkan United secara percuma. Jadi mereka nak menambah kekuatan di posisi tengah. Lagi-lagi jika ada rezeki United pada musim depan untuk bermain di dalam saingan Champions League. Dan untuk Tonali pula, memang United sangat-sangat berminat. Tapi kalau hampa tengok situasi sekarang, dia tengah perform dengan sangat-sangat baik di Newcastle. Bukan saja di Newcastle, tapi juga dengan skuad Itali. Dia pun baru saja menjadikan gol penting lawan Northern Ireland. Dan ia memang satu momen yang sangat besar untuk beliau. Dari segi masa depan pula, Newcastle pun jangka akan ada pergerakan pada musim panas nanti. Dan mereka tahu Tonali mungkin terbuka untuk cabaran baru di dalam karier bola sepak beliau. Di Itali, seperti kita tahu, Juventus juga berminat. Tapi dari sudut kewangan, memang susah nak jadi cerita perpindahan tersebut. Jadi peluang lebih kepada kelab Premier League. Arsenal pun seperti kita tahu berminat untuk dapatkan Tonali, tetapi setakat ini belum ada sebarang langkah serius. Sedang berlaku pada bulan Januari yang lalu, pada musim panas yang lalu, musim sejuk, maafkan saya, mereka tak cuba sebab mereka rasa macam tak boleh nak dapatkan daripada bulan Januari. Sekarang ni ia masih sekadar pemantauan. United pula dah pun contact Cam Tonali. Jadi memang ada pergerakan awal, tapi belum ada sebarang agreement, belum ada sebarang rundingan rasmi lagi. Masih awal lagi. Yang menariknya, Man City pun duduk tengah perhatikan situasi Tonali, tapi fokus utama mereka sebenarnya kepada Elliot Anderson dari Nottingham Forest. City memang sangat-sangat minat dengan Anderson ni. Cuma sekarang mereka tak nak kacau Nottingham Forest sebab kelab tersebut tengah fight untuk elak relegation. Jadi belum ada sebarang move besar lagi. Menariknya, Anderson ni pun ada dalam radar United. Jadi dua-dua kelab Manchester ini tengah melihat pemain yang sama. Setakat awal April ni, United memang minat Tonali dan juga tengok Anderson. City pula fokus penuh kepada Anderson, tapi masih lagi memantau Tonali. Kalau ikut rasa setakat ini, ia masih awal lagi. Mungkin hujung Julai atau Ogos nanti barulah jelas mengenai cerita tersebut. Mungkin United lebih ke arah Tonali, City ambil Anderson. Tapi sekarang memang terlalu awal untuk confirm apa-apa. Masih banyak lagi benda yang boleh berubah dari segi pengurus, plan-plan jangka panjang kelab, dan mungkin kelab lain akan datang untuk dapatkan mereka. Contohnya Arsenal masih belum jadi faktor. Jadi buat masa sekarang belum boleh kata Tonali akan pergi ke mana-mana. Kita kena tunggu perkembangan seterusnya.